seterusnya kita teruskanlah dengan slot kita seterusnya untuk kita mengetahui tentang kerjaya dan penglibatan beliau dalam bidang sastra dan kesusastraan Melayu. Okay, seterusnya saya mempersilakan panel kedua kita, Saudari Nur Amanina untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan permulaan kerjaya seorang sastrawan negara iaitu Zurina Hassan. Boleh kongsikan sedikit? Baik, terima kasih kepada host kita yang segak pada hari ini. Baik, Assalamualaikum. Saya panel yang kedua iaitu Amanina. Saya akan menerangkan tentang karya-karya yang dihasilkan oleh sastrawan negara kita iaitu Zurina Hassan. Baik, seperti yang kita tahu, yang telah kita perdengari daripada panel pertama iaitu Sazwani, di mana karya sastrawan negara kita pernah menghasilkan pelbagai jenis genre karya, antaranya puisi, cerpen, novel dan banyak lagi lah. Tapi kita kena kenal dulu apa dia punya step by step untuk dia pun dapat hasilkan pelbagai jenis karya. Okey, seperti yang kita tahu, Zurina Hassan ini telah mula menglibatkan diri dalam menulis sejak zaman remajanya lagi, iaitu pada tahun 1970-an. Pada masa itu beliau berumur 21 tahun. Tapi kalau kita umur 21 tahun, kita tak buat apa-apa lagi kan. Tapi kalau beliau, dia dah Zurina Hassan ni dah start untuk menulis, menghasilkan karya. Okey, karya awal yang mula viral dalam kebanyakan majalah antaranya seperti Dewan Bahasa, Dewan Sastra dan Utusan Masa. Sejak dahulu lagi, Zurina Hassan ni dia telah minat untuk menghasilkan karya-karya bertemakan kehidupan wanita, alam dan nilai kemanusiaan. Yang menariknya, beliau ni seperti yang saya katakan tadi, beliau ni bukan sahaja menghasilkan karya, satu jenis karya iaitu puisi, tapi beliau telah menghasilkan pelbagai jenis genre seperti puisi, cerpen, novel, esei dan karya ilmiah. Baginya, setiap jenis penulisan itu merupakan salah satu jalan untuk menyuarakan isi hati. Saya teringat kata-kata beliau dalam satu tumbuhan ni, di mana Zurina Hassan ni berkata, saya menulis ni kerana untuk meninggalkan jejak walaupun setitis tinta di lautan masa. Beliau sendiri pernah berkata bahawa karya yang dihasilkan itu diibaratkan sebagai pintu yang berbeza untuk menyelami kehidupan jiwa manusia yang berbeza-beza. Dan sebagai contoh, puisi ni digunakan untuk merenung, cerpen ni digunakan untuk bercerita, novel ni digunakan untuk menjelajahi kehidupan yang luas. Dan karya jejak itu kini menjadi karya yang lebih luas dan sangat indah. Okay, saya masuk ke bahagian yang pertama iaitu genre puisi, di mana puisi ni merupakan titik nadi Zurina Hassan. Baik, antara antologi puisinya yang sangat terkenal iaitu Sesayut Jalan, Menghadap Laut Sebelum Tidur dan juga Keampunan, di mana kebanyakan puisi-puisi ini dipenuhi dengan suara hati, refleksi kehidupan dan juga kerohanian. Dalam banyak-banyak puisi itu, kebanyakannya gaya bahasa yang digunakan itu sangat lembut, tapi mempunyai makna yang syarat dengan falsafah. Sebab itulah, walaupun karyanya telah tinggal selama bertahun-tahun, tapi sehingga sekarang kebanyakan karya-karyanya itu masih lagi dibaca dan dituturkan oleh masyarakat sehingga kini. Jelas, sebab tadi kan sastrawan negara kita Zurina Hassan ada mention yang dia nak meninggalkan jejak kan. Betul, macam satu pepatah Melayu, peribahasa Melayu yang selalu kita dengar, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Okey. Boleh saya minta panel untuk kongsi sedikit berkenaan puisi yang famous yang ditulis oleh, yang dikarang oleh sastrawan negara? Boleh. Saya baca satu petikan pendek boleh. dalam petikan Menghadap Laut Sebelum Tidur. Aku berdiri di tepi laut ini, menatap gelombang yang datang dan pergi. Di setiap riak ada kisah yang tertinggal dan di setiap buih ada doa yang tenggelam.
Okey, itu merupakan satu petikan ringkas daripada puisinya yang bertajuk Menghadap Laut Sebelum Tidur. Okey, tapi kebanyakan puisi-puisi yang dihasilkan itu bertemakan untuk menyelami perasaan tenang tetapi syarat dengan kerinduan. Jadi seperti yang saya baca serangkap puisi itu, ada perkataan yang menyebut laut. Laut dalam puisi itu dia melambangkan kepada kehidupan yang luas, dalam dan tapi misteri, penuh dengan misteri, laut yang dimasukkan dalam tu. Oh, jadi dalam sebenarnya bagi saya lah personally, bukan mudah ya untuk kita buat satu puisi atau satu tulisan yang menggunakan unsur-unsur alam, metafora ni sebenarnya. Betul. Sebab saya sendiri orang yang suka menulis dan saya tak dapat step lagi untuk menggunakan unsur-unsur alam, metafora dalam penulisan saya. Oh, jadi hebatlah Zurina Hassan ni sebenarnya. So kita akan teruskan lagi. Kita nak minta panel saudari Nur Amanina untuk terangkan pula, sebab tadi dah puisi kan. Jadi saya nak minta untuk terangkan sikit berkenaan dengan cerpen. Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni tadi dah pada puisi, kita masuk kepada dunia cerpen. Okey, kebanyakan cerpen-cerpen yang dihasilkan ini bertemakan perjalanan hidup wanita, pengorbanan, kasih sayang serta konflik emosi dan spiritual. Kebanyakan watak-watak yang digunakan dalam itu adalah watak perempuan, tapi watak perempuan itu bukanlah watak yang sempurna. Namun digunakan watak seorang wanita yang sedang belajar untuk memahami kehidupan dan dirinya sendiri. Contohnya, ada beberapa cerpen yang digunakan memilih latar tempat seperti kampung, kota kecil dan laut, di mana tempat-tempat itu dipilih untuk menjadikan kawasan sebagai pertembungan tradisi dan juga moderniti. Tapi apapun kebanyakan karya cerpen itu digunakan, bahasa yang digunakan itu sangat ringkas dan mudah untuk difahami, tapi setiap ayatnya itu membawa makna yang sangat mendalam. Kalau sebenarnya kalau semua orang dah baca antara cerpen-cerpen yang dihasilkan oleh sastrawan kita iaitu Zurina Hassan, mereka cerpen-cerpen dia itu kalau kita baca, kita akan rasa kita ni berbual dengan seorang kawan yang bijak tau. Kita tak akan rasa macam kita diterpencil, sebab cara penulisan dia tu kita rasa kawan yang dalam watak tu dia tidaklah menghakimi kita, malah secara tak langsung dia mengajak kita untuk berfikir. Jadi kita tak akan rasa rendah diri lah apabila kita baca setiap karya-karya yang dihasilkan itu. Contoh cerpen yang dihasilkan dan yang sangat terkenal ialah Menjelang 30 dan Keindahan yang Hilang. Oh, jadi maksudnya karyawan sastrawan negara ni, Zurina Hassan banyak menceritakan dan membawa suara-suara wanita dalam penulisan cerpen dia. Yalah kan, sebab kalau kita tahu zaman sebelum ni suara-suara wanita ni bukan suara yang diangkat sangat. Jadi melalui tulisan ni dia dapat mengangkat suara dan wanita tu sendiri. Sebab tadi ada cakap pasal contoh kan. Boleh bagi tahu sikit tak berkenaan dengan cerpen apa yang famous dan apa yang disampaikan dalam cerpen ni? Okay, boleh. Saya ambil satu dialog ringkas daripada cerpen yang bertajuk Menjelang 30. Dialognya berkata, aku berdiri di hadapan cermin memandang wajah yang kian matang. Dulu aku berlari mengejar cinta, kini aku belajar untuk mencari makna. Usia bukan beban, tapi tanda bahawa aku sudah belajar untuk menerima. Okay. Daripada petikan itulah menggambarkan tema yang sering digunakan dalam cerpen Zurina Hassan ini ialah kematangan, ketenangan dan penerimaan diri. Cerpen-cerpennya ni kalau secara sendirinya kita akan terasa dekat tau, sebab beliau menulis melalui dari jiwa seorang wanita yang berfikir, bukan sahaja bergantung kepada perasaan. Ya, seperti itu saja. Jadi maksudnya cerpen yang disampaikan tu sangat memberikan kesan lah, sebab saya dengar satu rangkap tu, satu ayat tu pun saya dah dapat rasakan apa yang cuba nak disampaikan tu sebenarnya. Okey, seterusnya dah kita beransur lah kepada
karya ketiga beliau, iaitu berkenaan dengan penulisan novel. Boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan penulisan novel? Boleh. Tapi sebelum tu saya sebutkan dulu lah contoh-contoh novel yang terkenal. Contoh novel Zurina Hasan yang terkenal ialah Zaitun, Dalam Lingkaran dan Kembara Tanah Abadi. Okay, saya ambil dua contoh novel yang terkenal, iaitu novel Dalam Lingkaran di mana kita dihidangkan tentang kisah perjalanan batin seorang wanita yang mencari makna hidup dan kebahagiaan yang sebenar. Manakala novel yang kedua pula ialah Kembara Tanah Abadi di mana novel ini berunsurkan ketuhanan dan falsafah kehidupan. Okay, saya ambil satu petikan pendek dalam satu novel ni di mana dialognya cakap bahawa perjalanan bukan hanya pada langkah kaki tetapi pada pencarian dalam hati. Oh, yang tu untuk karya yang berkenaan dengan perjalanan di negeri abadi. Apa tajuk ni? Ya. Perjalanan di negeri abadi. Ya, Kembara Tanah Abadi. Oh, Kembara Tanah Abadi. Jadi maksudnya dia mengetengahkan tentang unsur ketuhanan, tentang agama macam tu. Betul. Jadi gaya dalam novel-novel yang dihasilkan tu juga sama. Gaya bahasa yang digunakan adalah sangat penuh dengan tenungan dan tenang. Dan beliau tidaklah menghasilkan novel ini untuk mengajar, tapi mengajak kita pembaca untuk berfikir jugalah. Saya pergi yang karya yang terakhir, iaitu esei dan kajian ilmiah. Seperti yang kita tahu, menjadi seorang sastrawan negara ni bukan sahaja menghasilkan karya yang berunsurkan karya kreatif. Namun beliau juga merupakan seorang sarjana dan pemikir sastra seperti yang diperkatakan oleh panel pertama kita. Dan beliau antara karya yang terkenal ialah Puisi dan Sastra Malaysia Antara Dua Dunia dan Pesanan dari Gunung Ledang. Melalui eseinya, banyak beliau membincangkan tentang peranan sastra dalam membentuk jiwa bangsa dan kehidupan kedudukan wanita dalam dunia penulisan. Beliau percaya bahawa sastra harus menghubungkan manusia dengan nilai kemanusiaan, bukan sekadar hanya untuk hiburan, malah untuk pendidikan jiwa juga. Oh, jadi maksudnya bukan sekadar menulis karya-karya kreatif, novel, puisi. Beliau juga turut menulis, turut membuat kajian ilmiah. Tujuannya untuk kita lah, generasi pelapis dan generasi yang ke depan. Jadi maksudnya tujuan beliau untuk meninggalkan jejak melalui tinta penulisan tu berhasil lah, sebab dengan kajian dan apa yang beliau laksanakan dulu dapat kita pelajari pada hari ini. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Amanina atas perkongsian tentang penulisan sastrawan negara kita tadi. Okey, dengan perkongsian itu tadi, saya dapat simpulkan bahawa karya-karya dan penulisan sastrawan negara kita ni amat bernilai sebenarnya. Dan sebenarnya saya tertarik dengan satu karya beliau, iaitu Sesayup Jalan. Sebab karya ni kita baca judul dia pun kita dah macam menarik karya ni. Jadi saya nak minta panel kita seterusnya untuk menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan karya Sesayup Jalan ni, tentang tema dan isi-isi dalam karya ni lah. So saya persilakan panel kita yang seterusnya, saudari Norimah.